Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tahun 2025 dah tiba dan ramai antara kita masih tercari-cari cara nak tambah pendapatan, lebih-lebih lagi pendapatan pasif yang masuk secara automatik walaupun kita tengah tidur. Kalau anda tonton video ni sampai habis, saya akan kongsikan 5 cara mudah untuk jana pendapatan pasif tanpa keluarkan modal, hanya dengan guna teknologi AI yang semakin canggih sekarang ni. Tak perlu jadi pakar, tak perlu keluar duit. Yang penting, anda ada internet dan kemahuan nak belajar. Jom kita mula dengan cara yang pertama. Cara pertama, tulis e-book guna AI. Ramai orang ingat tulis e-book ni susah. Perlukan masa berbulan-bulan dan hanya untuk orang yang pandai menulis. Tapi sekarang, dengan bantuan ChatGPT, anda boleh hasilkan satu e-book 20 hingga 30 muka surat dalam masa kurang dari 1 hari. Contohnya, katakan anda minat resipi, pemakanan sihat, kisah motivasi atau tip pelaburan. Anda boleh tanyakan ChatGPT, tolong buatkan saya outline e-book bertajuk Punuh Rahsia Viral di TikTok. Lepas tu minta AI bantu kembangkan setiap bab. Anda semak balik, edit sikit-sikit dan siap. Lepas tu, anda boleh jual e-book tu di platform seperti Google Play Books, Shopee atau guna Gumroad untuk upload produk dan kemudian promote di Facebook Groups. Bayangkan, anda hanya tulis sekali, tapi boleh jual berulang kali, siang malam, 24 jam. Itu namanya pendapatan pasif sebenar. Cara kedua, hasilkan video YouTube guna AI. Ramai ingat nak buat YouTube perlukan kamera mahal, kena muncul depan kamera dan ambil masa lama untuk edit. Tapi sebenarnya anda boleh guna AI tools macam Pictory, InVideo atau CapCut AI untuk hasilkan video automatik. Contohnya, anda minta ChatGPT hasilkan skrip topik 5 fakta menarik tentang Elon Musk, kemudian cari footage percuma dari Pexels atau gunakan footage AI generated. Lepas tu, upload ke YouTube. Lagi menarik, kalau channel anda capai 1,000 subscribers dan 4,000 jam tontonan, anda boleh jana duit dari iklan YouTube, AdSense. Tapi bukan tu saja. Anda juga boleh letak link affiliate, promosi produk digital, atau bina trafik ke channel Telegram anda. Setiap video yang anda upload akan jadi aset jangka panjang. Satu kali buat, boleh jana duit bertahun-tahun. Cara ketiga, affiliate marketing guna AI. Affiliate marketing ni maksudnya anda promosikan produk orang lain. Bila orang beli melalui link anda dapat komisen. Contohnya anda daftar jadi ejen untuk produk digital di Shopee Affiliates, Involve Asia atau produk luar negara di Digistore 24, ClickBank. Tapi yang menariknya, anda boleh guna AI untuk cipta poster promosi, video TikTok, artikel blog atau caption FB, email marketing, semua tu boleh dihasilkan guna AI tanpa perlu pening kepala. Anda cuma fokus cari audience dan bina kepercayaan, dan bila orang mula klik link anda dan beli, anda boleh tidur lena sambil duit masuk. Cara keempat, tulis dan jual artikel menggunakan AI. Sekarang ni, permintaan untuk content writing sangat tinggi, terutamanya dari luar negara. Dan anda boleh gunakan AI untuk bantu hasilkan artikel berkualiti tinggi. Contoh, gunakan ChatGPT untuk hasilkan artikel 1,000 patah perkataan, edit sedikit untuk tambah nilai manusia. Jual artikel tu di platform seperti Fiverr, Upwork atau iWriter. Kalau anda mahir bahasa Inggeris, peluang anda sangat cerah. Tapi kalau tak, masih boleh buat dalam bahasa Melayu untuk pasaran tempatan. Contohnya tulis blog untuk perniagaan kecil atau buat servis tulis caption media sosial. Harga? Satu artikel anda boleh jual antara RM20 hingga RM300, bergantung pada kualiti dan panjang artikel. Buat banyak artikel dan simpan dalam folder. Bila ada klien order, anda cuma ubah suai sikit dan jual. Itulah pendapatan pasif secara automatik. Cara kelima, jual gambar AI di Adobe Stock. Ini sesuai untuk anda yang kreatif atau suka bermain dengan visual. Guna AI macam Midjourney, DALL-E, ataupun Leonardo AI, anda boleh hasilkan image-image yang unik, cantik, dan sangat bernilai. Contoh gambar yang popular: ilustrasi pemandangan, seni fantasi atau cyberpunk, icon, tekstur, dan background abstrak, gaya vintage, retro, atau minimalis. Lepas hasilkan gambar, anda boleh upload di Adobe Stock, Shutterstock, atau Freepik Contributor. Bila orang beli gambar anda untuk digunakan dalam projek mereka, anda dapat bayaran. Setiap satu gambar boleh jual berkali-kali. Bayangkan kalau anda upload 100 gambar dan setiap satu dibeli beberapa kali sebulan. Jadi itulah 5 cara mudah untuk jana pendapatan pasif tanpa modal, hanya guna AI.
Tahun 2025 ni adalah tahun terbaik untuk mula sebab teknologi AI makin mudah diakses, makin ramai orang guna dan peluang makin terbuka luas. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan kongsikan kepada kawan-kawan. Dan kalau anda nak saya buat video tutorial penuh untuk mana-mana satu cara tadi, contohnya cara tulis e-book atau upload gambar ke Adobe Stock, komen kat bawah nak tutorial. Terima kasih kerana menonton. Semoga anda berjaya cipta pendapatan pasif tahun ni. Ingat, satu tindakan kecil hari ini boleh ubah hidup anda untuk tahun-tahun akan datang. Jumpa lagi.